Seorang anggota tentera yang sihat tiba-tiba jatuh sakit dan mati pada usia 23 tahun. So, kes pun selesai. Tak lama kemudian, isteri dia disabitkan bersalah dan dituduh membunuh suami dia demi duit insurans yang berjumlah 1 juta ringgit. Dia pernah dipenjarakan dan lepas tu dibebaskan semula. Sampai ke hari ni, tak ada siapa pun yang tahu adakah isteri dia ni betul-betul bersalah ataupun ada kesilapan semasa proses forensik. Kalau kita tengok dari luaran, Tok Soman nampak macam seorang lelaki yang sihat dan cergas. Pada masa tu, dia berkhidmat di Marine Corps Air Station di San Diego dan dia baru berusia 23 tahun. Dia tak ada penyakit kronik ataupun dia ada masalah kesihatan yang serius. Orangnya sihat, tough dan kita takkan sangka dia akan mati secara tiba-tiba. Kalau tengok dari kehidupan peribadi dia pula, dia happy je dengan wife dia yang bernama Cynthia. Diorang kenal melalui kawan-kawan sekitar tahun 1999. Masa tu Tok ni baru berusia 19 tahun manakala isteri dia Cynthia tadi tu pula berusia 25 tahun dan dalam proses penceraian. Cynthia juga ada anak-anak dengan hasil perkahwinan dia sebelum ni. Tapi Tok ni dia tak kisah pun sebab dia sanggup terima Cynthia dengan anak-anak dia. Hubungan diorang ni cepat sangat ngam, tak sampai 6 bulan lepas Cynthia ni bercerai, diorang berdua ni terus berkahwin. Masuk je awal tahun 2002, rumah tangga diorang ni masih sama, masih lagi bahagia. Tok dan Cynthia masih tinggal dengan anak-anak mereka dan sekarang ni anak diorang dah ada 4 orang. Kehidupan diorang pun normal dan diorang sangat busy dengan rutin dan tanggungjawab masing-masing. Diorang busy urus anak-anak, pergi kerja dan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga. Pendek kata, dari luarannya semuanya nampak macam sebuah keluarga yang sempurna. Tapi dalam kes ni, lepas Tok ni mati je kan, kehidupan yang orang nampak normal telah berubah sepenuhnya. Orang mula judge tahu cara Cynthia ni berbelanja, dengan siapa dia keluar dan macam mana dia teruskan hidup selepas suami dia mati. Semua tu membuatkan pandangan orang berubah dan dia dinilai sama ada dia ni berkabung ataupun sebaliknya. Dan semua cerita ni bermula dengan sakit biasa yang dialami oleh Tok. Pada 8 Februari 2002, Tok mula tak sihat dan dia demam. Dia kerap muntah, cirit-birit dan sakit perut yang melampau. Kalau simptom macam ni lah kan, biasanya kita akan fikir dia ni kemungkinan terkena keracunan makanan. Tok pada awalnya pun fikir benda yang sama juga. Mungkin dia tersalah makan sampaikan dia sakit macam ni. So dia pun pergilah ke klinik di pangkalan tentera tempat dia bekerja untuk mendapatkan rawatan. Doktor pun check lah keadaan dia dan diorang pun drip air dan bagi dia makan ubat. Hari demi hari pun berlalu dan keadaan Tok ni nampak macam semakin membaik. Jadi bila badan dah sihat ni, Tok pun plan lah nak spend time dengan family dia dengan pergi bercuti. Jadi dia dengan family dia pun pergilah ke Lake Havasu dan juga ke waterpark. Diorang sangat enjoy dengan short trip ni dan kemudiannya diorang pun baliklah ke rumah pada malam tu. Jadi dah lewat malam tu, anak-anak diorang pun masuk tidur dan Tok cakap ke isteri dia yang dia rasa jantung dia ni berdebar sangat-sangat laju. Kalau ikut cerita Cynthia, dia ni nak call lah talian kecemasan tapi Tok cakap tak payah. Dia cakap dia nak rehat je, mungkin debar tu nanti akan hilang. Mungkin jantung dia jadi laju sebab dia terlalu penat. Tapi kan beberapa jam kemudian Cynthia terdengar Tok ni cakap sesuatu yang tak jelas. Dia tak faham apa yang Tok cakap dan kemudian Tok bangun dari katil. Dia berjalan pergi ke bilik air. Masa dia berjalan tu, dia stop kejap dan tiba-tiba dia jatuh rebah. Jadi Cynthia yang panik pun terus call talian kecemasan dan paramedik pun sampai ke rumah diorang. Tok cepat-cepat dikejarkan ke hospital tapi semuanya dah pun terlambat. Pada jam 2.43 pagi pada 18 Februari 2002, Tok telah disahkan mati. Umur dia pada masa tu baru 23 tahun dan dia ni tak ada apa-apa penyakit yang kronik. Bayangkan hari yang sama dia keluar jalan-jalan dengan family dia, tengah malam tu dia rebah dan dia mati. Doktor sahkan yang punca kematian dia tu adalah disebabkan masalah degupan jantung yang tak normal. Walaupun benda ni jarang sangatlah berlaku dekat orang muda kan, tapi tak bermaksud benda ni tak boleh jadi. So family dia dan juga pihak berkuasa terimalah penjelasan dari doktor ni sebagai sebuah kematian yang semula jadi. Maksudnya tak ada tanda-tanda jenayah. So kalau ikut prosedur tentera US, tentera yang masih berkhidmat dan lepas tu diorang ni mati, NCIS ni kena buat bedah siasat. Tapi hasilnya diorang tak jumpa apa-apa yang mencurigakan. So selepas dah settle semua prosedur ni, Tok pun telah dikebumikan dan nampaknya macam semuanya dah settle lah kan. Tapi beberapa bulan kemudian benda lain pula yang jadi. Ada seorang ejen NCIS ni sebenarnya dia tak boleh move on tau dengan kematian Tok dan nama dia ni adalah Mark. Dia merupakan salah seorang anggota yang terlibat dengan semakan kematian anggota tentera. Jadi tugas dia adalah untuk meneliti semula kes-kes kematian anggota tentera bagi memastikan tak ada apa-apa yang terlepas pandang. Dan tak tahulah kenapa kematian Tok ni sentiasa
sentiasa ada di fikiran dia. Dia rasa macam ada yang tak kena. Bagi dia, simptom yang dialami oleh Todd tu macam pelik sangat. Todd muntah berterusan selama 10 hari dan keadaan dia tu jadi semakin teruk. Lepas tu, kesakitan yang dialami oleh Todd tu tak macam sakit perut yang biasa. Apa yang membuatkan dia rasa terganggu ni bila kes Todd ni sama macam satu kes lain di North Carolina. Dalam kes tu, mangsa ni mengalami simptom yang hampir sama macam Todd dan akhirnya disahkan diracun. Jadi disebabkan Mark ni rasa curiga, dia pun mintalah sampel tisu badan Todd ni yang diambil semasa bedah siasat pertama. Lepas tu sampel tadi ni pun dihantarlah untuk dibuat ujian tambahan di sebuah makmal Institut Patologi Tentera. Bila Mark tengok je lab result tu kan, dia terkejut je. Dalam laporan tu menulis ada bahan arsenik dalam badan Todd dan jumlah tu pula bukannya sikit. Arsenik dijumpai dalam organ Todd, terutamanya di bahagian hati dan juga buah pinggang dia. Paras arsenik itu pula berada tahap yang sangat tinggi dan melebihi paras normal. So result ni lah yang telah mengubah yang Todd tadi ni mati secara semula jadi kepada adakah dia dibunuh. Dan macam biasalah bila kes ni dah bertukar jadi kes bunuh kan, detektif ni akan fokus kepada siapa yang paling dekat dengan mangsa. Dalam kes ni Cynthia lah yang telah menjadi perhatian pihak berkuasa. Tapi sebenarnya benda ni biasa je dalam mana-mana siasatan pembunuhan. Bila seseorang tu mati dengan cara yang mencurigakan, orang pertama yang disiasat adalah pasangan, family ataupun orang yang paling rapat dengan mangsa. Benda ni bukan bermaksud yang diorang ni bersalah, tapi benda tu adalah prosedur. Tapi dalam kes Cynthia ni kan, semakin penyiasat ni siasat dengan lebih mendalam pasal kehidupan dia, makin buatkan diorang ni rasa macam mana yang tak kena. Ada seorang ejen NCIS ni dah kumpul maklumat pasal Cynthia selama setahun sebelum keputusan lab yang latest ni keluar. Ejen ni bukan siasat je pasal hubungan Todd dengan family dan kawan-kawan, tapi dia juga cek kewangan diorang, gaya hidup diorang ni macam mana dan hubungan Todd dengan isteri dia. Semakin lama ejen ni gali maklumat, semakin banyak persoalan yang timbul. Sebenarnya ada banyak cara orang berkabung dan itu cara masing-masing. Sebabnya setiap orang hadap kehilangan tu dengan cara yang berbeza. Ada yang menangis setiap hari, ada yang nampak tenang je sebab dia pendam perasaan, dan ada juga yang sibukkan diri supaya diorang ni tak terlalu overthinking. Tapi kadang-kadang ada perbuatan seseorang tu membuatkan orang jadi tertanya-tanya dan pelik. Dia ni sebenarnya tengah bersedih atau tengah belajar untuk move on, atau sebenarnya dia langsung tak sedih. Dalam kes Cynthia ni kan, apa yang menarik perhatian penyiasat adalah cara dia menggunakan duit selepas Todd ni mati dan betapa cepatnya dia move on. Kalau ikut siasatan, Cynthia ni memang dikenali sebagai seorang yang suka bersosial dan juga berjoli. Masa Todd dihantar untuk bertugas dulu, dia dikatakan kuat shopping walaupun kewangan diorang pada masa tu agak teruk. Masa hari pertama Todd ni sakit, Cynthia pergi jumpa pakar bedah plastik sebabnya dia nak besarkan payudara dia dan benda tu berjumlah RM25,000. 2 bulan selepas suami dia mati, dia telah menggunakan duit insurans kematian Todd untuk buat surgery tu. Bila orang tanya ataupun persoalkan perbuatan dia tu, Cynthia ni bagi jawapan yang mengundang kecaman. Dia kata dia sangat sedih dengan kematian suami dia, tapi kalau dia buat pembedahan plastik, mungkin hidup dia akan jadi lagi better dan dia takkan sedih lama. Ada satu interview ni kan, Cynthia kata kalau suami dia masih lagi hidup dan ada duit yang banyak tu kan, Todd mesti nak dia buat pembedahan plastik tu tau. Bukan tu je, insurans hayat Todd yang berjumlah RM1 juta tu telah dicairkan selepas beberapa hari Todd ni mati. Selain tu, Cynthia juga telah menerima RM8,000 sebulan dalam bentuk faedah sebabnya suami dia mati. Bukan duit berkepuk-kepuk je dia dapat, tapi dalam masa beberapa minggu je dia dah ada boyfriend baru. Padahal suami dia baru mati je tau. Tak lama kemudian dia pun berpindahlah ke Florida bersama dengan anak-anak dan juga boyfriend baru dia. Dia pindah ke tempat tu macam nak mulakan kehidupan baru tanpa dibayangi oleh kenangan bersama dengan Todd. Tapi apa yang dia buat sembunyikan belum cukup untuk membuktikan apa-apa jenayah. Belanja duit insurans bukanlah satu jenayah, ada boyfriend baru juga bukanlah satu jenayah. Tapi bila report lab keluar dalam badan Todd ni ada arsenik ataupun racun tu kan, so semua perbuatan Cynthia ni nampak sangat-sangat mencurigakan. Penyiasat pula nampak Cynthia ni mungkin ada motif. Dan pada November 2005, selepas 3 tahun Todd ni mati, Cynthia akhirnya kena tangkap dan dituduh membunuh suami sendiri. Perbicaraan dia bermula pada 4 Januari 2007. Masa dekat mahkamah ni, pendakwa raya ada masalah besar tau. Diorang sebenarnya tak ada bukti pun nak kaitkan Cynthia dengan racun arsenik tu. Diorang tak ada saksi yang nampak Cynthia masukkan arsenik itu ke dalam makanan ataupun minuman Todd. Diorang
juga tak ada resip pembelian dan tak ada bekas racun tu. Pendek kata, diorang memang tak ada bukti fizikal melainkan report bedah siasat semata-mata. Diorang tak ada bukti kukuh nak tuduh yang Cynthia pernah ada bahan racun tu. Jadi apa yang diorang ada pada masa tu adalah sains forensik dan juga tingkah laku Cynthia yang mencurigakan. Pakar toksikologi cakap dekat juri arsenik tak ada rasa dan juga bau. Kalau ada pun sikit sangat dan mungkin tak akan perasan. Kalau benda tu dicampurkan ke dalam makanan ataupun minuman, mangsa ni tak akan sedar langsung. Bedah siasat pertama dulu tak jumpa racun ni mungkin disebabkan uji arsenik tu bukanlah prosedur biasa dalam bedah siasat. Sebab itulah masa awal-awal dulu benda ni terlepas pandang. Simptom keracunan arsenik pula hampir sama macam dialami oleh Todd, iaitu muntah yang berpanjangan, cirit-birit, sakit perut dan juga loya yang melampau. Semua tanda-tanda tu sepadan dengan keracunan arsenik. Pendakwa pun berhujah lagi Cynthia memang ada peluang untuk racun suami dia sebabnya dia adalah orang yang terakhir bersama dengan Todd. Kalau motif pula diorang percaya ada kaitan dengan duit insurans. Pendakwa cakap yang kematian Todd ni telah memberikan duit yang banyak kepada Cynthia. Contohnya, Cynthia ni telah melakukan pembedahan payudara dengan menggunakan duit insurans kematian Todd. Dan ada satu lagi perkara yang mencurigakan, panggilan 911 dibuat selepas Todd ni mati. Dalam rakaman 911 tu, Cynthia ada cakap yang dia tengah buat CPR ke atas suami dia. Tapi kan, bila diorang dengar balik rakaman panggilan tu, suara Cynthia tu macam terlalu tenang, stabil dan tak tercungap-cungap langsung. Kalau orang buat CPR, biasanya benda tu memenatkan dan akan buatkan seseorang tu tercungap-cungap. Buat CPR kot, bukannya buat flying kicks. Memang memerlukan kudrat yang besar untuk tekan chest semua tu kan. Dan dikatakan masa paramedik sampai dekat rumah diorang perasan sebenarnya yang badan Todd ni dah pun sejuk. Ada seorang doktor ni cakap dari keadaan mayat Todd, dia dah yakin sangat yang Todd ni mungkin dah mati 2 jam awal sebelum panggilan 911 dibuat. Selain menggunakan isu duit insurans dan juga pasal boyfriend baru Cynthia, pendakwa juga telah pertikai pasal perangai Cynthia selepas Todd yang mati. Kiranya ini adalah senjata utamalah pihak pendakwa untuk menang kes. Ada seorang polis tentera bawa Cynthia ni pergi ke hospital dan sepanjang perjalanan tu Cynthia ni minta diorang stop kejap sebabnya dia nak beli rokok. Dan kata polis tentera tadi tu, Cynthia ni langsung tak menangis tau. Even masa doktor cakap yang Todd ni dah mati dekat Cynthia tak nangis tau. Benda tu mungkin nampak macam tak ada apa-apa pun sebenarnya, tapi pada mata pendakwa lain pula. Diorang nampak yang Cynthia ni tak tunjuk kesedihan seperti seorang isteri yang baru kehilangan suami. Even perangai dia tu nampak macam tak berkabung langsung, macam tak kisah yang suami dia mati. Pendakwa yakin yang sebenarnya Cynthia ni nak mulakan hidup dia yang baru tanpa Todd, tapi Todd ni penghalang dia. Lepas tu kan ada beberapa anggota Marine yang pernah ada hubungan dengan Cynthia dipanggil datang ke mahkamah sebagai saksi. Ada seorang tu cakap lepas Todd ni mati, dia dengan Cynthia pernah melakukan hubungan badan. Tapi Cynthia cepat-cepat backup diri dia lah. Dia kata dia bukannya keluar dengan orang secara random dan diorang pun dah kenal sebelum ni. Katanya selepas dia dah kehilangan Todd, suami dia mati, dia just perlukan teman untuk isi kesunyian dia. Tapi yang jadi isu dekat sini adalah kenapa kau pilih kawan Todd, kawan suami kau kot. Kemudian peguam bela pun backup lah Cynthia ni balik. Diorang kata itu adalah cara Cynthia ni hilangkan kesedihan ataupun itu adalah cara dia berkabung. Tapi pendakwa ni sengaja buat perangai Cynthia tu nampak macam salah dekat mata juri. Peguam bela kata lagi, tak ada sesiapa yang boleh tentukan macam mana seseorang tu patut bersedih. Lain orang, lain cara dia. Ada yang nangis setiap hari, ada yang murung dan ada yang teruskan hidup secepatnya mungkin. Lepas tu pakar toksikologi pihak pembelaan pun bidas baliklah bukti saintifik pihak pendakwa. Diorang kata kalau racun tu memang ada dalam badan Todd, benda tu sepatutnya ditemui secara konsisten dalam tisu badan dia, bukan just tertumpu kepada beberapa bahagian organ sahaja. Kalau betul Todd ni mengalami keracunan arsenik, macam mana dia boleh pergi kerja, macam mana dia boleh pergi jalan-jalan dengan family dia. Diorang kata lagi laporan dari lab tu sebenarnya tak legit lah, sebabnya mak-mak tentera tu lebih pakar menguji arsenik dalam air dan juga tanah, bukannya dalam tisu badan manusia. Jadi pendakwa raya ni pun balaslah yang seseorang boleh sihat walaupun ada racun dalam badan dia. Tubuh badan manusia ni akan melawan dan buang racun selama mana yang mampu. Tapi bila jumlah racun ni semakin bertambah, badan pun dah tak boleh nak handle, masa inilah organ mula gagal berfungsi. Dan itulah yang terjadi kepada Todd. Selepas kedua-dua pihak ni membentangkan hujah masing-masing, juri pun buatlah keputusan yang akhirnya Cynthia ni bersalah. Pembunuhan tu dikategorikan sebagai pembunuhan menggunakan racun dan bermotifkan duit. So hukuman yang dia dapat pada masa tu adalah penjara seumur hidup tanpa parol. Masa dekat dalam penjara, Cynthia ni berkali-kali kata yang dia tak bersalah, dia tak bunuh suami dia. Dia kata dia sangat cintakan Todd dan dia dah buat semampunya untuk Todd. So fast forward,
selepas 10 bulan kemudian, Cynthia kembali ke mahkamah dengan lawyer yang baru. Peguam dia cakap masa perbicaraan dulu ada banyak sangat kesilapan. Dikatakan tak semua sampel tisu badan Todd ni ada racun tau. Bila diorang buat ujian sekali lagi dengan menggunakan tisu badan yang ada, tiada racun yang dijumpai. So benda jadi pelik dekat sini. Kalau Todd memang kena racun, kenapa sampel tisu badan dia yang lain tu tak ada bukti kewujudan racun? So hakim pun buatlah keputusan yang sabitan ke atas Cynthia dibatalkan pada November 2007. Hakim juga telah minta satu perbicaraan diadakan di masa yang lain. 2 minggu sebelum perbicaraan yang baru, pihak pendakwa dikatakan telah gugurkan semua tuduhan ke atas Cynthia. Alasan yang diberikan adalah wujudnya keraguan munasabah dalam kes ni. Selepas hampir 2 tahun Cynthia berada dalam penjara, akhirnya dia telah dibebaskan sepenuhnya. Tapi kan pembebasan dia tu tak bermaksud dia tak bersalah tau. Cuma pendakwa raya ni sebenarnya tak mampu nak buktikan kes, sebab itulah diorang tarik tuduhan. Dan sejak dari hari tu, kematian Todd ni tak pernah settle. Betul ke dia ni kena racun? Atau ujian makmal yang buat salah? Atau Todd memang mati secara semula jadi tapi disalah tafsir sebagai pembunuhan? Jadi korang rasa yang mana? Masa Cynthia kena tangkap dulu, 4 orang anak dia telah diambil oleh pihak kuasa. Bila dia dibebaskan je, anak sulung dengan anak kedua dia telah diserahkan kepada dia. Tapi dia terpaksa ambil masa setahun lebih untuk dapatkan hak penjagaan anak-anak yang lain sebabnya diorang masih lagi kecil pada masa tu. So sampai sekarang tak tahulah sama ada Todd ni memang dibunuh ataupun dia mati secara semula jadi. So, kes ni sebenarnya bukan bagi jawapan dekat kita, tapi bagi lagi banyak persoalan kan. Mungkin Cynthia tu betul-betul tak bersalah atau dia memang ada niat nak bunuh suami dia. Sebabnya insurans hayat suami dia bukan sikit tau. Jadi Nina nak tahu pendapat korang macam mana? Komen dekat bawah. Terima kasih semua sebab sudi dengar cerita Nina sampai habis. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah, like, komen dan juga share. Macam biasa, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Jaga diri. Bye-bye. Assalamualaikum.